Okay, video kali ini adalah berkenaan dengan harapan saya lah kepada para isteri yang masih berduka, berlara di luar sana. Jangan lama sangatlah duduk dalam emosi tu. Sebabnya, kalau kita bercakap tentang memang kita dikategorikan sebagai tak ngam lah dengan skandal yang sedang menjadi orang ketiga dalam keluarga kita tu. Tapi ada lagi yang dahsyat lagi daripada tu, yang kita tak sedar pun. Inilah yang kita panggil musuh dalam selimut. Siapakah mereka? Okay. Topik ni saya bawakan setelah saya teringat ada satu kisah yang pernah dikongsikan kepada saya. Memang Masya Allah, saya dengar pun macam terkejut lah dia. Jadi dia ni memang bermadu dan dia tak berapa ngam sangatlah dengan madu dia. Jadi dia pun taklah rapat. Tapi satu hari tu Allah takdirkan mereka bersama dalam satu majlis lah, dalam satu tempat. Dan tiba-tiba isteri yang kedua ni dapat satu panggilan telefon. Dan tanpa disengajakan, ialah Allah Maha Kuasa, aturan Allah segalanya kan. Jadi dia buka loudspeaker. Bila buka loudspeaker, yang telefon tu rupanya kakak ipar. Kakak ipar tu cakap something yang tak bagus lah. Tak komplain apa semua. Dan dia bagi tahu dia tengah tak sihat. Tapi ada satu ayat yang sangat mengejutkan. Isteri pertama ni, isteri pertama tu terpaksa duduk juga dekat kawasan tu. Sebab tidak ada lagi tempat untuk mereka berpindah, untuk duduk lebih berjauhan lah. Jadi Allah punya aturan tu memang subhanallah lah. Jadi dia dengar sendiri kakak dia kata, setelah dia dah komplain semua tu, dia kata jangan bagi tahu isteri pertama ya. Jangan bagi tahu isteri pertama kakak sakit. Kenapa? Kan? Jadi macam selama ni yang isteri pertama ni, apabila dia tahu yang kakak ipar ni sakit, dia keraplah juga membantu. Tapi kali ni dia macam kata jangan bagi tahu. Adakah dia dah bagi salah ubat? Tapi tak ada pula nak bagi tahu kakak ipar tu bagi tahu dia tak perlu lagi bagi ubat apa. Tak ada, dia tak cakap. Tapi dia cakap di belakang isteri pertama ni kepada isteri kedua. Tapi untuk apa? Sedangkan kakak ipar tu tahu yang dua orang isteri ni tak ngam. Tapi untuk apa disebutkan? Nampak tak trik kat sini? Saya kata, saya dengar pun meremang bulu roma saya sebenarnya. Okey, jadi selepas dia dengar tu, dia kata ini dalam dah berapa tahun, dekat 10 tahun, lebih 10 tahun, diorang bermadu, ini kali pertama diorang berjumpa. Duduk satu tempat. Dan Allah bagi terus pengalaman tu. Jadi bayangkanlah selama 10 tahun ni tak tahu berapa banyak dah cerita yang berkait dengan isteri pertama ni telah diceritakan kepada isteri kedua ni. Jadi, tak apalah. Sebelum tu dia pernah juga dengar ada orang-orang yang menyampaikan kepada isteri pertama ni bahawa dia ni terlalu banyak komplain kepada orang-orang lain. Sedangkan tak bercakap secara keluarga. Jadi isteri pertama ni pun cubalah untuk tidak begitu rapat dengan kakak ipar ni. Sebab dia tak nak menjadi bahan yang akan dikorek rahsia oleh kakak ipar dia. Jadi selepas itu berlaku lagi satu perkara yang mana wallahualam macam mana Allah lembutkan hati isteri kedua ni. Tiba-tiba menyampaikan, bukan hari yang sama lah, mungkin selang sehari ke lepas tu, dia kata, cerita ni pun dah a few years back lah. Dia kata dia sebenarnya pernah rasa sangat benci kepada isteri pertama tu. Isteri kedua tu kata sangat benci kepada isteri pertama sebab kakak ipar pernah kata isteri pertama akan rampas anak dia, iaitu anak isteri kedua ni. Tenganga isteri yang pertama ni dengar, dia kata anak aku yang dah berapa orang ni pun aku tak settle, nak jaga aku, nak ambil anak orang. Masya Allah. Nampak tak permainan dekat sini? Seorang kakak ipar yang educated, berpelajaran orangnya, cikgu lagi. Untuk apa dia buat macam tu? Jadi kita jangan ingat seorang yang kita nampak macam tak ada apa-apa, tak berbunyi pun di depan kita, ingin melihat kita sihat,
dari segi mental dan fizikal, rupanya nak sangat kita ni rebah dan menjadikan bahan keseronokan bercakap, memfitnah. Kira fitnah lah tu. Fitnah lagi bahayalah kan. Okey. Jadi kita kena sedarlah sekarang ni, apabila skandal berlaku dalam rumah tangga kita, bukan hanya orang yang ketiga tu menjadi musuh kepada kita, tetapi orang yang keempat, lima, enam, tak tahu berapa lagi nombor yang berikutnya boleh jadi musuh kita. Sebab apa? Sebab mereka ni sedang memerhati, menanti kita bila awak nak rebah ya. Bila awak nak collapse ya. Jadi janganlah, tolonglah bila dengar intro saya ni, kita ambil inisiatif lah. Bangkitlah cepat. Janganlah duduk lama-lama dalam emosi yang menjadikan kita bahan yang digula-gulakan oleh mulut orang lain tentang kita. Ya. Jadi, di sini ada beberapa fakta lah berkenaan dengan musuh dalam selimut ni yang kita sebut sebagai, ada satu perkataan bahasa Jerman asal dia, iaitu Schadenfreude. Okay? Schadenfreude ni bermaksud, saya tak tahulah betul ke tidak ucapan saya ni, tapi lebih kurang macam tu, sebab saya pun tak pernah belajar bahasa Jerman. Dia adalah merupakan satu perasaan puas hati, seronok kan, apabila nampak orang yang selama ni nampak sempurna di mata mereka atau bahagia jatuh. Okay? Saya tak tahulah apa sempurna kakak tu lah. Mungkin sebab dia redha kot dengan perkahwinan kedua suami dia tu, menjadikan susah orang nak terima. Kebanyakan perempuan tak boleh, even mungkin diri dia pun tak boleh. Jadi dia rasa tu dia kalah dekat sana. Jadi dia mula rasa jatuh lah. Jadi mereka nak rasa, walaupun mereka tak setanding, dia nak juga supaya orang ni, kakak ni rebah. Jahat kan? Okay, jadi kalau macam tu, buat apa kita nak bagi diri kita ni sebagai modal untuk mereka buat macam tu? Cukuplah, bangunlah ya. Okey. Yang berikutnya adalah musuh berwajah simpatik, pun sama dengan kes kakak ni, kerana kalau jumpa kakak ni kan, itu pun jarang-jarang juga jumpa. Sebab dia dah dapat perasan yang kakak ni banyak menabur cerita tentang dia ni di luar. Tapi bila bertemu-temu, manis sangat mulut kakak ipar dia ni. Okay, sangat macam mana ayah, macam mana ni, sangat caring lah soalan-soalan dia kan. Okay, jadi mereka ni asyik bertanya khabar sebab nak tahu update penderitaan. Bila tak ada something update yang melibatkan penderitaan, dia orang macam mencari-cari lah. Okay, sebab dia orang nak jadikan modal untuk berborak di belakang. Jadi musuh dalam selimut ni selalunya kita, dia nak kita ni sentiasa duduk dalam keadaan marah supaya kita buat satu keputusan yang melulu, akhirnya merugikan diri kita sendiri. Dia nak kita rugi. Walaupun dia orang tak menang, tak untung apa pun, tapi dia seronok tengok orang lain jatuh, rugi. Okey. Kemudian cermin kegagalan diri mereka. Kenapa mereka suka tengok kita kenapa orang macam ni suka tengok kita ni menderita? Sebab keberhasilan, kejayaan, kemampuan, keredaan kita menghadapi dengan sabar ni menjadikan mereka rasa kerdil. Kalau kita diuji, dia orang akan rasa, leganya, baguslah dia diuji. Sebab dia akan kata, awak pun ada cacat macam saya. Jadi ini adalah masalah kita panggil rasa tak selamat pada diri mereka, bukan pada diri kita. Takkan kita nak teruskan supaya kita jadi bahan gelak ketawa dia orang kan. Okay, kemudian yang seterusnya adalah, tolonglah jangan jadikan derita kita, air mata kita ni, kesedihan kita ni movie percuma untuk dia orang, yang akan dibawa-bawa, akan direka, didongengkan sampai bila-bila. Ya.
Terutamanya bila ada part yang kita meluah, nama kita terpampang dekat Facebook tu, hari ni aku nak meluahkan kisah aku begini-begini, suami aku dah begini-begini, aku dah marah kat dia, aku dah buang semua barang dia. Jadi rekod tu. Jadi rekod. Jadi kepada mereka yang suka sangat meluah dekat Facebook ni, terutamanya kan, saya harap kita kurang-kurangkan lah. Kalau boleh, janganlah. Sebab dia jadi rekod sebab waktu tu mungkin kita tengah marah sangat. Okay, tapi kesan dia besar. Kita tak mampu untuk handle emosi kita. Dan pada waktu kita dah sampai suatu tahap kematangan, kita akan malu sendiri. Fikir panjang-panjang Okay, kemudian. Jadi, keadaan ni bila kita dah menceritakan, berkongsi kisah kita derita ni, hakikatnya memang mungkin nak dapatkan support, sokongan, komen daripada orang. Tapi sebenarnya kita sedang menghidangkan movie percuma untuk musuh-musuh kita bertepuk tangan. Jadi kalau kita tengah luka betul, simpanlah. Cerita dengan pakar yang jadikan dia tertutup. Bukannya umum macam tu. Satu dunia boleh baca. Dan yang kita nak tunjuk depan orang umum ni, kesembuhan kita, kebangkitan kita. Bukan derita kita. Bukan derita kita. Okey? Lepas tu, seterusnya adalah kesan kepada sistem saraf. Bila kita duk asyik fikir, dia ni benci aku lah. Macam kes kakak tu, mungkin kakak tu tak tahulah. Mungkin ada jugalah time-time yang dia tak okey kan. Dia kata, kakak ipar dia buat macam ni. Duk berfikir-fikir kan. Sebenarnya, sistem saraf tu dah sentiasa dalam mod waspada. Atau kita sebut sebagai hypervigilance. Dia akan meletihkan sel tubuh. Jadi, macam mana kita nak bermain permainan ni? Yang paling baik nak balas musuh ni, bukan bertekak. Bukan pergi bergaduh. Kak, kenapa akak cakap macam ni dekat isteri kedua? Kenapa akak fitnah saya? Tak perlu. Tapi, kita jadi sihat, kita jadi lebih berjaya, tenang, sampai diorang dah tak ada modal nak cakap apa. Nak cakap benda yang berjaya pasal kita. Diorang lagi macam tak sukalah. Jadi kat situ, tolonglah ingat kemenangan paling besar ni, ataupun kemenangan paling pedih untuk musuh kita, kita tak nak diorang menang, adalah bila diorang lihat ni, kita walaupun berkali-kali dikhianati, sedang dalam orang kata dilema, kesedihan kan, yang sepatutnya orang kata berjurailah air mata ni kesedihan kan. Jangan. Kita kena tunjuk aku okey. Bukan berpura-pura tapi betul-betul kita okey. Minta Allah bantu kita supaya kita okey. Minta kepada Allah. Sebab hanya Allah saja yang boleh memberikan. Kita minta doa, segalanya serah pada Allah. Lap air mata kita. Jangan hadiahkanlah keruntuhan kita ni kepada mereka. Cukuplah. Cukup. Biar mereka bertanya-tanya, macam mana dia boleh jadi kuat macam ni Aku tak boleh Mana lagi kelemahan dia, aku nak berseronok dengar ni, nak puas dengar kan. Jadi itulah, saya harap sangat-sangat harap, bukan hanya sebab masalah kesihatan, tetapi dia adalah merupakan satu benda yang merugikan kita sangat. Sanggup ke kita jadi bahan ketawa jenaka orang? Sanggup? Saya tak sanggup.